Anatomi scan ni kita akan tengok A to Z perkembangan baby, nak pastikan semua organ berada pada tempat yang betul. Kita akan tengok bermula pada bahagian otak dan jantung. Bahagian jantung ni banyak part yang kita akan tengok seperti kedudukan jantung, dinding jantung, injap jantung, saluran darah keluar masuk jantung dan 3 salur darah. Kita juga akan tengok tulang hidung baby, hidung mulut, buah pinggang kiri dan kanan, tulang belakang, jari tangan baby cukup ke tak, tapak kaki dan jantina baby. Masa paling sesuai buat anatomi scan adalah 20 minggu sebelum 28 minggu. Sebab organ dah terbentuk dan boleh kesan jika ada organ baby yang tak sempurna. Inilah yang Mami akan dapat kalau buat anatomi scan di klinik My Family. Kita akan bagi report, gambar hitam putih dan CD.